Baik, hari ini kita akan masak puding jagung menggunakan produk Rasaku. Rasa yang ku rindu. Sebelum tu jangan lupa like dan follow Facebook, Instagram dan juga TikTok Rasaku. Di sana kita ada peraduan follow dan menang. 10 pemenang betul akan dipilih setiap minggu. Apa lagi? Jom kita sediakan bahan-bahan untuk puding jagung. Mudah je nak buat puding jagung ni. Mula-mula campurkan semua bahan-bahan ke dalam kuali. Tapi jangan buka api dulu. Masukkan susu cair, gula dan tambahkan sedikit air. Lepas itu, masukkan pula 1 tin sweet corn untuk rasa yang lebih berlemak. Dan setengah tin corn kernel. Barulah sedap makan puding jagung ada ketul-ketulan jagung. Tambahkan pula tepung custard dan kacau sebati. Kalau kurang air, boleh tambah air secukupnya. Nyalakan api dan kacau sehingga adunan berkilat. Masukkan ke dalam bekas acuan dan sejukkan dalam peti sejuk dalam 1 ke 2 jam. Puding jagung pun dah siap untuk dihidang sebagai minum petang. Inilah dia rupanya puding jagung tu. Amboi, cantik rupanya. Menggunakan produk Rasaku. Rasa yang ku rindu. Dekat mana nak dapat produk ni? Senang saja pergi dekat Shopee, cari kedai Rasaku dan beli. RM30 pembelian akan dapat 10% diskaun. Dan lepas tu bolehlah cuba buat puding jagung macam ni. Tengok tak boleh tahan, kita cuba rasa tengok. Boleh. Ni kalau buat petang-petang ini kena kopi tu. Aduh. Nampak tu jagung dia sebutir-sebutir. Sebab apa kita guna kernel tadi? Nampak tu. Sebiji-sebiji jagung dia. Kita rasa pula dengan pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup menyegarkan. Tadi kita dah masak, sejukkan sekejap. Lepas tu kita masuk dalam peti ais. Keluar ni kita makan sejuk-sejuk. Rasa dia nyaman sekali. Baik, kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa mencuba. Saya Fendi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.